Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Azhara binti Wahid daripada kelas 5 DIP. Pada masa kini, teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI semakin berkembang dan membantu dalam bidang pendidikan. Melalui platform D5, murid boleh belajar dengan lebih mudah, cepat dan menarik. Antara kepentingan teknologi kepada murid ialah membantu pelajaran lebih interaktif, murid dapat menonton video, membuat kuis dan menggunakan aplikasi pendidikan. Saya Irmanul Syah daripada kelas 5AF. Dalam modul ini, murid diperkenalkan kepada penggunaan AI melalui pembelajaran yang lebih personal dan interaktif. Murid boleh bertanya soalan kepada chatbot pintar seperti Gemini atau Copilot untuk mendapatkan maklumat dengan cepat dan mudah. Contohnya, murid boleh bertanya, apakah itu AI generatif? AI generatif ialah teknologi kecerdasan buatan yang boleh menghasilkan teks, imej, video dan kod berdasarkan arahan pengguna. Melalui aktiviti ini, murid dapat memahami asas AI, meningkat kemahiran, mencari maklumat dan belajar secara kendiri dan Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain. From an expert point of view, I would say that looking at this hard work and also intervention Selain itu, Canva juga membantu murid berkongsi idea kreatif melalui pelbagai template, grafik dan reka bentuk yang menarik. Penggunaan Canva menjadikan proses menghasilkan bahan lebih cepat, kemas dan profesional walaupun hanya menggunakan peranti mudah alik atau komputer. That will make the children enjoy in the classroom. Nama saya Nur Arisa Dahlia binti Muhammad Raslan daripada kelas 5 DIP. Baiklah, sekarang kami akan membentangkan modul 2 iaitu projek kolaboratif berkaitan aplikasi AI dalam kehidupan harian. Untuk projek ini, kami menggunakan Canva AI bagi membantu menghasilkan projek digital dengan lebih cepat, kreatif dan menarik. AI sebenarnya banyak digunakan dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam bidang kesihatan, pendidikan dan teknologi. Contohnya, dalam bidang kesihatan, AI boleh membantu mengesal penyakit dan memudahkan urusan penyimpanan data pesakit. Cikgu, saya ni teacher. Okey, cari cikgu. Saya lihat teacher, cari nama cikgu. Saya dah. Siapa sen dia? Dia ada keluar tu. Sen. Tidak, bukti-bukti awak tak. Okey, pertama kau ini. Oh, ni menarik ni. Ya? Bibi. Tu siap dah? Dia siap dah? Bibi biasa-biasa. Oh, ni Allah, bawa mula pula. Okey. Okey, bagus. Arman. Oh, Domel. Menarik. Tu siap dah? Dia siap dah? Fira. Mikael dah. Oh, ni Allah, bawa mula pula. Tak menarik sikit apa. Ai saja. Ai saja, makan tak ada. Tak jual makan mana. Mikael. Siapa dia ni Zulfa? Tu siap dah? Dia siap dah? Dia tak menarik sikit apa. Oh, ni Allah, bawa mula pula. Aimi jual air saja. Enggak. Kisha.
Kami. Ada orang buat video ni apa? Ya. Awak. Tu siap dia siap. Awak jual ayam. Awak jual ayam. Mana Allah bawa malam pula. Ada. Ada kena biasa. Okey, beres. Okey. Tu siap dia siap. Sudah lah. 14. Baru 14 orang baru. Mana Allah bawa malam pula. Baru 14 orang atas. Lah dengan Aika. Ya. Mana? Tu siap dia siap. Fatimah. Ya. Ada Fatimah ke? Mana Allah bawa malam pula. Okey tutup. Awak pastikan tutup nanti orang lain sambung dengan awak. Oh ye dah. Mari atas. Ya. Ada. Tu siap dia siap lagi. Mana? Mana Allah bawa malam pula. Okey dah. Dah lalu kita sambung esok pula sampai esok nah. Esok buat benda lain pula. Nama saya Nur Sofia Raisha daripada kelas 5 DLP. Seterusnya, kami akan menerangkan tentang fasa 2 iaitu reka bentuk menggunakan teknik prompt engineering. Prompt engineering bermaksud cara kita memberi arahan yang jelas dan terperinci kepada AI untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Di sebelah kiri, contoh prompt yang ringkas hanya meminta AI menghasilkan gambar robot. Hasilnya kelihatan asas dan kurang terperinci. Manakala, di sebelah kanan, prompt yang lebih padat dan spesifik digunakan. AI berjaya menghasilkan visual yang lebih berkualiti, kreatif dan realistis. Okay, let's go. Dia jasmani lah. Tekan. Alright, beres. Tadi Lepas ni boleh sambung bola desktop awak tu. Lama web ni boleh sambung balik. Sudah, okey dah. Okey, dah tu. Okey, tekan. Lepas ni boleh sambung bola desktop awak tu. Nikmatilah harimu, jangan terlalu serius. Hidup cuma sekali, buatlah jadi manis. Tersenyum walau kecil, itu luar biasa. Nikmatilah harimu, seindah apa adanya. Sore nanti mungkin hujan turun, tapi hati jangan ikutan murung. Setiap detik punya nikmatilah